Shall we begin? Let's begin now. Anggota ataupun penjawat awam yang tidak melaksanakan tanggungjawab secara penuh tanggungjawab. 3,400 hektar telah dipindah kepada Bukan Melayu. Tanah masih lagi berstatus Rizab Melayu, tapi penama di dalam geran bukan Rizab Melayu. Ini amat pelik. Kami nak buat mahkamah. Yes, we are prepared. Kita prepared nak buat mahkamah. Jadi akan nama agensi itu akan keluar. Itu adalah tanah kerajaan negeri. Saya nak beritahu kerajaan negeri supaya ambil balik tanah tu, kena rampas. Itu bukan hak dia, itu hak kerajaan negeri dan juga hak tanah Rizab Melayu. Kita tak bolehlah nak harapkan kerajaan dia kita ambil alih kes ni. Kita ambil alih tugas kerajaan. Saya nak beritahu PMX, kalau PMX tak jumpa kita kena ambil alih tugas tu ya. Dan kita mohon sangat kerajaan negeri yang boleh bekerjasama dengan kita untuk bantu kita untuk selesaikan isu-isu yang tertunggak ni dah lama sangat, tertunggak berpuluh tahun ya, tertunggak. Maybe some tu dah ada 100 tahun pun. Dahlah kata dia ni Rizab Melayu, kemudian dia telah tukar pemegang saham kepada Bukan Melayu. Dipecahkan lot pula. Kelulusan pecah lot sebanyak 682 hektar dan dipindah milik kepada Bukan Melayu melalui borang 14A. Dan saya telah pun berhubung rapat dengan kawan saya bekas Deputi Timbalan Pendaftar PTG, dan kami bertiga dengan Puan Zara telah meminta dia ambil dokumen-dokumen lengkap tentang bagaimana tanah itu boleh pindah milik. Ada kes-kes yang boleh pindah milik tapi tak ada tuan tanah datang. Dia pakat dengan gawai bawah. Kita suruh buka Sumber Berhad, dia tanggung semua. Dia masukkan nama kita dalam Sumber Berhad tu. Kita mohon pejabat tanah masukkan geran-geran tu, nama tukar kepada nama syarikat. Dan tak ada nama persendirian lagi. Dan lepas tu nanti dah lulus, kemudian setahun dua dia tukarlah nama siapa dia? Beribu ekar lah, ekar ni. Ini ada permainan dalam lah. Ini yang kita kena siasat seluruh negara ni ada kes macam tu. 1935 dah wujud undang-undang Tanah Reserve Melayu. Maknanya tidak boleh buat apa-apa pun sebab tiada pindaan sejak 1935. Dan objektifnya adalah dua saja. Menyekat daripada dilupuskan kepada Bukan Melayu. Itu objektif nombor satu. Objektif nombor dua, menyekat urus niaga persendirian kepada Bukan Melayu. Dan sebenarnya kelulusan ini punca kuasanya terletak kepada Sultan. Ini saya kira satu contoh kecuaian dan kegagalan polisi di peringkat kerajaan yang sangat nyata, yang sangat kita rasa tidak boleh diberikan kemaafan. Dan bagi mereka yang tidak menjalankan kuasa, kalau kita boleh filekan ke mahkamah untuk tindakan-tindakan mahkamah, kita akan buat tindakan mahkamah. Kalau tidak boleh buat tindakan mahkamah, kita akan buat tindakan advokasi kepada seluruh rakyat supaya rakyat buat tindakan di peringkat masing-masing. Inilah masanya kita untuk berbuat sesuatu supaya yang tak betul dibetulkan, yang bersalah terpulang kepada mahkamah apa tindakan yang sewajarnya. Tapi kita tidak boleh mendiamkan perkara ini berterusan. Saya tak boleh cerita banyak sebab masa saya hadir mesyuarat PTG dah angkat sumpah. Dia ada benda-benda yang saya tak boleh sebut.